Ini kita ada di kawasan Penanda Besar. Okey, sebuah kedai shortlot saiz 200 kaki persegi ya. Ini kita masuk ke pintu belakang. Jangan sekali masuk ke pintu belakang ni. Selalunya pintu hadapan. Pintu hadapan roller shutter dia problem sikit, jadi tak boleh nak masuk ya. Okey, ni kawasan dalam dia lah. Okey. 20 60. Jadi 1200 kaki persegi. Okey, sini ada dinding. Okay, inilah bahagian dapur. Ada 2 bilik air. Okay, 1. Ni 2. Okay, simple ya. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, ni tangga nak naik ke atas ya. Okay. Luasan atas ni 200 juga. Sama dengan bawah. Ada 2 bilik air. Okey.